Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni berumai di satu tempat yang best, yang baru suka repeat ayam gunting dia. So jom kita terjah tempat ni. Okey, nama kedai ni Uncle Best Fried Chicken. Okey, ada depan JPJ. Okey bang, nak order ayam gunting nak 2 set. Lepas tu nak apa, sosis 2. Buat sesi kan lah. Lepas tu nak ayam gunting lagi 1, yang tu tak pedas. Ya. Okey, hari ni bro mai beli ayam gunting. Uncle Best ke? Ya. Buka hari apa bang? Hari Khamis hari tu. Hari Khamis je cuti. Hari lain buka noh. Pukul berapa dah agak-agak? Pukul 1 ada dah. Pukul 1 tengah hari ada dah. Sampai pukul 7 macam tu eh. Okey, 1 tengah hari sampai 7 malam. Ha? Main mana? Saja daripada rumah main cari ni eh. Main cari ayam ni eh. Okey, hangpa boleh request nak pedas ke tak mau pedas ke. Ada dekat sini. Okey, hari ni bro beli ayam gunting 3 set dengan sosis. Okey, kepada hangpa semua yang nak mai sini depan JPJ ada ayam gunting ni, Uncle Best. Okey, orang memang ramai. Kalau mai tu orang kata sentiasa ada orang lah. Okey, tepi jalan je. Okey, kalau dah beli ayam gunting kat situ, mesti mai lagi satu pot, iaitu Azra Soya. Kalau mai kena ayak soya tang ni tak sah lah. Memang sedap tang ni. Okey bang, no ayak soya bulam cawan. 2 gula putih, 1 gula merah. Okey, hangpa kena mai kedai Azra Soya ni. Kat sini soya dia memang padu. Lepas beli ayam gunting mesti kena mai tang ni. Baru kena. Okey, tu dia ni yang bro beli tadi. Memang mantap lah. Selalu bro makan ni memang ulang 2-3 kali dah ni. So kalau hangpa nak mai, hangpa boleh mai kat kedai Uncle Best depan JPJ Perlis ni. Okey semua, apa-apa pun jangan lupa subscribe channel bro. Nanti bro akan kongsikan lagi tempat yang menarik kepada anda semua. Okey, bye bye. Jumpa lagi.